Macam ni di masa depan. Hari ni 2 hari bulan 5, hari Jumaat. Dalam tengah hari macam tu. So aku, Mimi dan juga ada Pez ni dengan Azwa. Kami nak ke Kelantan sebab Mimi pula. Sebab Wani nak kahwin. Kenduri Wani esok hari. Dan kami hari ni kami bergerak hari ni lah dari Cyber terus ke sini. Terus ke Kelantan. Sekarang ni kami singgah sekejap dekat Kuala Lipis sebab nak makan tengah hari sebelum teruskan perjalanan ke Kelantan. Ini first time aku drive ke Kelantan dan juga first time aku singgah di Pekan Kuala Lipis. Agak menarik pekan ni. Dia style dia macam Taiping sebab dia bandar lama kan, pekan lama. Cantik style dia. Tengok tak? Nice. Singgah makan dekat sini, dekat kedai kopi Stesen. Awesome. Jadi korang pergi mana ni? Pergi stesen ke tapi Lipis. Lepas tu macam impress dengan dia punya stesen. Dia tak ada kaunter yang touch. Tak ada counter touch? Bukan terminal untuk touch kad ke. Masuk terus masuk train. Oh. Dia masuk train boleh dia potong tiket. Okay, menarik. Tengah buat ni, vlog ni. Ni kopi butter kan? Tadi butter dia macam terapung atas tu. Macam first time lah. First time. Okay. For the special of the day, menu special of the day hari ni adalah nasi lemak paru sambal. Sedap. Azwa pun sama. So Azwa kata dia punya paru dia fresh, bukan frozen. So make sense lah. Mungkin sebab tu lah dia kata menu dia special of the day. Sebab dia punya ingredient adalah yang fresh. Mimi ngapek nasi ayam penyet. So bagus dia asingkan sambal tu. Untuk orang yang tak tahan pedas, selamat lah. Okay, enjoy. Ada gua cantik kat situ. Oh, look at that. Macam Ipoh punya style. Ibu Kuari. Bukan, ada juga macam ni kat Ipoh. Macam ada tempat masuk. Oh lah, semua nak claim perak. Aduh. Mesti lah. Perak kot. Oh, semua dia jadi batu. Okay, saya nak ingin memesan ni. Sini kita kat Pahang je kan? Okay, warga Pahang tolong jaga bukit-bukit ni. Jangan jadi macam orang Ipoh. Cantik tu. Foto dah nak habis dah. Tapi bukan semut yang dikorek pun Dia buat jadi batu ni batu construction style lah. Dengan simen. Kalau kat Ipoh ada ni, ada tokong kat bawah tu. Lagi tu. Oh, Fio. Ni akan gua. Oh, itu start. Ada gua. Mesti ada banyak kelawar dalam tu. Ada Batman tak? Okay, itu start. Sebiji dia seorang. Guys, kita tengok ni ialah piramid. Lepas tu kan 300,000 tahun dulu. Lepas tu dekat atas tu mesti ada hidupan atau binatang yang unik kat tempat tu je. Okey, kutu menarik kak. Jangan pandang rendah kalau kutu. Dia menarik sampai dekat kat rumah sendiri. Sampai rumah aku dia babi. Boleh lukis kan macam ni? Tu. Kes tu warna terus. Video. Tu Mekah masih macam ni, masih besar. I don't care about masjid. Allah. I care about this natural beauty. Itu dah memang tiru ke wak? Cantik siap. Kedai Musa. Wow. Magnificent. Okay, akhirnya kami dah sampai dekat Kota Baru. Sekarang tengah nak check in hotel. Hotel rahsia, tak boleh beritahu. Terima kasih kepada Syazwan, pemandu kedua, dan Azwa, pemandu ketiga. Dia pernah bawa balik ke KB. Yang Amin dia pernah bawa balik. Dia pernah drive dia baling ke KB. So ini bukan kali pertama dia buat macam tu. Ini pertama kali untuk aku dan Apek dan Mimi. Tapi saya tak suka attitude dia. Dia macam kerek Sama. Dia drive kan. Relax lah kan. Dia senior so kena hormat. So lepas tu tengok. Dia tengah buat konten dia.
Hari kedua di Kelantan. Sabar. Hari kedua di Kelantan. Hari kedua di Kelantan dekat Tanah Merah sebab nak tengok Wani dengan Cepa kahwin. Dia orang kat depan tu. Check it out. Okay. Alright. So dah nak start dah tu. Imam dah ada. Sekali je Saksi semua dah ada. Sekali je pak. No. Pecah rekod aku. Buat 5 kali. Sebab aku 4 kali. Selesai dah. Wani dengan Cepa bernikah. Sekarang kami nak, sebelum pergi ke majlis resepsi, kami nak ambil kopi tu. Ada Zeus kat sini. Okay, so this is Tanah Merah. Pekan Tanah Merah. Quite a quaint little town. Nice, best. Menarik. Cool. Aku nak tanya soalan Tahu tak benda lah ni benda apa? Ni bukan untuk tikam gacha tau. Ini untuk nak bayar parking. Menarik kan? Tak payah nak beratur pergi beli kupon. Nyampah aku. Paparazi? Ayo. Apa? Video. Habis dah upacara kenduri Wani. Sekarang ni dah lama dah habis. Sekarang pukul apa Sekarang pukul 6.19. Dalam 45 minit dah sampai ke Sila 5 guest house. Hari ni bermalam kat situ sampai esok gerak ke Cyber balik. Terima kasih Apet, tolong drive hari ni. Apet hari ni perform. Semalam sedikit tapi tak apa. So okay, dimaafkan sebab nak kena handle keadaan jalan yang challenging. Kita masih juga kepada stewardess and steward. Steward dah tengok off. Zoom sikit okey dia. Okay, jumpa di Pantai Malin. Sampai ke guest house favourite Sila 5. Oh, ada kedai baru depan tu macam nice. Tempat lobby dia, ruang untuk check in. Dekat atas pun ada bilik kalau tak silap. Lah ni dah boleh masuk museum lah kot. Museum COVID. Okay, dah dapat bilik. Sekarang kita nak pergi ke bilik. Okay, ni bilik pertama. Bilik kedua. Oh, ni bilik Azwar dengan Apet. Bye. Okay. Okay, terima kasih Encik. Okay. Reviewer. Okay. Ada balcony. Ada balcony? Tentu balcony gila. Okay, alright, nice. Okay, ada balcony kat sini. Boleh buka pintu. Dan pintu besar dia ni kita buka. So boleh enjoy langit kat luar. Okay. Lepas tu bilik mandi dia. Okay.
shower hujan. Nice. Favorite. Selesai, settle down, mandi, bersihkan diri. Sekarang nak pergi makan. Tengah makan kat mana ni? Oh, you. Horizon Garden Restaurant. Sebab apa? Di I don't know, Jalan Besar pun tak faham. Tengok alamat dia, zoom sikit alamat dia. Okay, promote sikit. Alright. Sebab apa nak makan kat sini? Tak tahu lah, sebab ni first restoran yang kami bawa ke orang. Sedap je. Terima kasih kami perkenalkan restoran ni kepada kami. Yeah. Semoga kosmos merahmati. Selamat pagi, hari ketiga road trip. So just nak share. Kat sini, ini pintu belakang dia, pintu belakang sila 5. Yang mana kau boleh parking juga kereta kat sini sepanjang tepi jalan ni. Kalau nak parking dalam boleh, cumanya dia punya ruang dia agak terhad. So siapa cepat dia dapat. Dia tak ada macam like parking spot khas untuk kau, tak ada. Siapa cepat dia dapat. So parking kat belakang ni apa, lorong belakang. Dekat untuk yang parking kat pintu belakang. Pintu depan tu ada juga parking, cuma itulah space terhad. So yep. Ini pintu pagar dia ni dia tak kunci, dia just tutup je. Pukul 10 malam dia tutup. Siapa kalau masuk selepas 10 malam, tolak je pintu pagar tu. Cantik kan? Tenang gila. Aku nak duduk sini jap. Aku dah bancuh kopi aku. Aku lepak sini. Apek dengan Syazwan. Apek dengan Azwar duduk kat bilik situ. 04. Aku fikir nak bancuh kopi 3-in-1 yang dah disediakan dekat dalam bilik tu kan. Bancuh kopi 3-in-1 tu kan, dan melepak kat sini dan just enjoy the ambience in this space. Tapi aku rasa aku macam nak cuba tengok kedai depan tu, dia dah buka belum. Kalau dah buka, aku nak beli Americano. Let's go. Well, too bad tak buka lagi. Kedai tu dah buka akhirnya. Dia buka pukul. Yeah, we try. So another cafe shop we try was it is a Copycat Official. So they do own roastery as well. It's a medium dark roaster. Chocolate cheddar was nutty, so it's a bit mild. But let's try. But definitely we try white first before we go for the Americano saja. Then tengok dulu sebab nak share for us. So kita tengok the test dulu. Then at least we have another try. Itu dah sekali masuk dah. Mak ni harga dia RM3. Besar gila portion dia. Lepas tu ada pun ni. Oh tak, itu sampai yang ikan tu.
Nice. RM3. Okey lah, boleh tahan lah RM3 kot. Tak, yang memang menu orang buat. Okay, ni kopi dia. Mimi kena tambah lagi extra shot untuk dapatkan dia punya rasa kopi tu. Kata dia agak mild, kata Mimi. Ya, tengah posing. Dua ni melayan. Tu. Kita akan lunch di Mabit Restaurant. B, you ada ni tak B? Cadangan apa tu? Cadangkan oleh Zati. Mabit. Makan dah kenyang. Sekarang kita minum kopi di Muka. Dan ini second time datang sini. First time kami duduk kat bawah. Hari ni dia ada open. Hari tu buka juga kan kat atas ni kan. Tapi cuma kami tak nak ganggu. Sebab ada orang bekerja kat sini hari tu. So tak naklah kacau dia orang kerja. So Kami memilih untuk duduk bawah. Kami ni terima rasa lah. Dan lagi ni lelaki budaya seperti apa. So yeah. Gila. Kat ruang dekat atas, dekat luar ni ada ruang tu duduk juga. So kami sekarang duduk di dalam tu. Dan boleh keluar sini. Dan dia ada beranda kat luar ni. Dan look at that. Awesome. Sekarang ni dekat mana Dekat Petronas Bentung kan Ustaz? Kan Ustaz? Bentung kan? Karak. Sorry, Petronas Karak. Kita relax lah, kencing. Lepas tu jam sikit. Bukan jam sikit, jam banyak lah. Jam banyak lah. Yalah timing hari ni ada apa? Ya betul. As expected lah. Petang Ahad kan. Semua orang nak balik KL lah. Daripada Pantai Timur. So tak boleh komplain banyak sangat, kena adab lah. Okay, semua orang dah selesai buang hadas kecil. Ayo kita bergerak. Okay, dah touchdown. So nak menutup video ni dan trip ni, road trip ni dengan nasi lemak berhantu. Terima kasih ucapkan khas kepada diorang semua. Sebab ini pertama kali aku drive. Bila aku mengantuk tak perlu nak pasang air menasi. Jadi penghiburnya Mimi dan juga Azul. Thank you. Apa juga. Thank you for Kenapa public? Ke pilot. Terima kasih banyak. Tak tahu lah lepas ni nak pergi lagi ke tidak Kelantan. Sebab agak challenging dia. Challenge dia agak unik. So tengoklah macam mana kalau ada mood lagi. Okay, bye bye. Cak ni jaga diri. Azwa, Mimi di masa depan jaga diri, jaga mental. Bye bye.